Gadis yang terperangkap dalam paip itu menghadap seekor harimau pemakan manusia. Kehendak Lisa untuk terus hidup memaksanya untuk memanjat dinding paip licin itu, tetapi harimau itu, selepas jelingan maut, dengan pantas mengikutinya. Sebelum harimau itu dapat mencapainya, Lisa bergegas ke bilik kerja dan mengambil pistol yang disembunyikan ayahnya di dalam laci. Baru sahaja dia memasang perangkap dan bersiap untuk memberikan pukulan maut itu, abangnya tiba-tiba keluar dari bilik itu seolah-olah dirasuk. Melihat harimau mengikut bau itu, Lisa keluar dan melepaskan tembakan, tetapi ia senyap. Kerana takut, dia berpaling dan berlari. Tetapi tiada siapa yang menjangkakan bahawa semasa Lisa sangat cemas, abangnya sedang menonton TV dengan tenang. Dia mengambil risiko dan cuba menarik abangnya, tetapi sebaliknya ditampar oleh Buki. Bunyi itu serta-merta menarik perhatian Tiger. Tanpa berfikir, Lisa hanya mampu memancing Tiger ke dapur dahulu. Setelah menimbulkan kebencian yang cukup, dia berpaling dan masuk ke dalam kandang. Ia hanya sedikit pendek. Pada pukul 1, dia akhirnya melompat keluar dari tingkap. Tetapi baru sahaja dia hendak melarikan diri, dia tiba-tiba teringat abangnya di dalam. Tanpa pilihan lain, Lisa mengetap gigi dan kembali. Melihat abangnya meringkuk ketakutan, Lisa membuat muslihat. Mengambil kesempatan daripada ketakutan semula jadi haiwan itu terhadap api, dua beradik itu cepat-cepat bersembunyi di dalam peti sejuk, menghalang dinding sehingga tiada pergerakan di luar. Selepas itu baru dia keluar. Walaupun harimau itu sudah pergi, dia melihat papan kayu di pintu ditanggalkan. Ternyata bapa tirinya telah membiarkan harimau itu masuk. Dalang di sebalik kejadian itu adalah selepas polisi insurans besar-besaran adik-beradik itu malah mengakui ibu kandung mereka telah dibunuh dengan cara yang sama. Tetapi baru sahaja dia hendak menyerang lagi, harimau itu tiba-tiba muncul dan menerkamnya. Melihat dia diseret, Zaulisha, yang kini menjadi mangsa harimau, merebut peluang itu dan segera pergi bersama abangnya. Akhirnya adik-beradik itu berjaya meninggalkan rumah yang telah disembelih dan dihidangkan.